Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya berada di Madrasah Hasaniyah Sekolah Tinggi Islam As-Safa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah Taala, Madrasah Hasaniyah ini telah beroperasi lebih kurang 20 tahun. Jadi banyak kerosakan-kerosakan yang telah berlaku dan sekarang juga kita dalam projek penyelenggaraan Madrasah Hasaniyah, iaitu dengan projek pertama yang kita sedang buat, iaitu projek pembesaran madrasah. Seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat, projek pembesaran sedang giat dijalankan dan kita ada juga lagi kerosakan-kerosakan yang perlu kita selenggara, antaranya pemasangan kapet, pemasangan aircon, dan kita punya slab di bahagian atas juga ada kebocoran dan sebagainya yang perlu kepada penyelenggaraan. Dan costing, anggaran kos bagi menyelenggara semua projek yang berkaitan dengan madrasah ini lebih kurang RM500,000, dan kita mengharapkan bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah di luar sana untuk bersama-sama kami dalam menyelenggara Madrasah Hasaniyah demi keselamatan dan keselesaan para penuntut ilmu yang belajar di sini. Juga manfaat dia bukan hanya pada pelajar tetapi juga kepada masyarakat setempat yang juga datang ke sini untuk melakukan solat Jumaat, kuliah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk menyumbang boleh klik link yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.